tokoh mereka tak jadi menteri besar. Itu daripada awal lagi saya bagi tahu Pilihan Negeri Sembilan, mereka bukan nak pertahankan Melayu, mereka bukan nak pertahankan raja, mereka bukan nak pertahankan Islam, tapi mereka nak angkat orang dapatkan kuasa dan kedudukan. Itu dia tunjuk oleh Tok Jalal. Sebab itu awal-awal lagi dia mempunca kepada pilihan raya ni, Tok Jalal dia hilang tarik sokongan kepada Tok Min sebab dia nak jadi menteri besar. Tapi dia menafikan, saudara. Dia menafikan. Sanggup dia berpakat dengan lebat kelarah hanya kerana nak jadi menteri besar. Tapi wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Kamu rancang dan Allah juga merancang, dan perancangan Allah itu lebih baik. Kamu rancang, kamu rasa kamu nak menang besar, kamu boleh jadi menteri besar. Antara 3 calon puak-puak kamu nak jadi menteri besar, satu calon pun tak lekat. Yang menteri besar letak orang lain yang tak disangka-sangka. Seperti mana kata Datuk Rakyat Yatim. Orang yang kau tak sangka diangkat oleh Allah menjadi menteri besar Negeri Sembilan. Dan kau kecewa, kau tak datang. Alasan ada program lain. Dapat notis singkat, saya dah ada program lain. Program apa Tok Jalal? Program apa? Cabut bendera? Cabut bendera, tak habis cabut lagi bendera kau. Tak boleh hantar istana sebab apa? Saya ada program lain nak cabut bendera ni. Bendera tak cabut lagi ni. Kalau betul kita ni hormat raja, kalau betul UMNO Barisan Nasional ini menjunjung institusi raja, apa program sekalipun mesti dibatalkan kalau dianya ada program melibatkan istana. Tetapi saudara, dia sanggup tinggalkan program istana, mendahulukan program dia. Itu pun kalau betul ada program. Dan saya tak percaya ada program. Mana ada orang satu hari lepas menang pilihan raya bagi orang panggil program? Tak ada, saudara. Bohong je. Engkau tak akan sumpah pun jadi adun, mana ada orang panggil kau? Hari Ahad dah ada beritahu dah. Sehari 2 hari je lepas pilihan raya. Program apa kau ni? Sebenarnya kau bagi alasan kau marah sebab nama kau jadi menteri besar. Itu aja. Itu kau dengan geng-geng kau pakat tak datang. Tapi sepanjang kempen kau kata DAP. Sampai sanggup gelar Anthony Loh tu undang luar. Kata DAP akan ambil alih. DAP akan jadi menteri besar. Macam-macam kau tipu orang Melayu. Last sekali nak bagi tahu orang Negeri Sembilan, hari ni kau orang tertipu dengan puak-puak BN tu. Siapa peneraka sekarang? Aku tanya orang Melayu Negeri Sembilan. Kau orang baca apa kenyataan Datuk Rakyat Yatim? Bukan kita fitnah. Apa Rakyat Yatim kata? Dia buat video dia. Ada campur tangan luar dalam pelantikan menteri besar. Dia tak puas hati. Rakyat Yatim. Macam tu sekali dia berprasangka buruk dengan Tuan Besar Negeri Sembilan. Kau orang di Kelawang bagi anak dia menang jugalah. Anak dia menang, saudara. Anak Rakyat Yatim tu menang di Kelawang. Menang tipis je. Menang di Kelawang. Bapak dia hari ni menghina Tuan Besar Negeri Sembilan. Lepas tu kau menyalak kat kampung-kampung. Kau kata parti kau lah memperjuangkan Melayu. Parti kau lah mempertahankan raja. Hari pertama lagi kau jadi kerajaan, kau dah tunjuk perangai. Ni Tuhan nak tunjuk kepada orang Negeri Sembilan. Hasil daripada kita mengundi gunakan emosi, hasil daripada kita mengundi gunakan sentimen, kau dapatlah kerajaan tu. Tok Min jatuh menteri besar, bukan jatuh tangan kosong. Dia bukan macam dia ambil alih dulu. Tok Min ambil alih dulu, menteri besar, zero. Duit yayasan berapa ribu, 10,000 ya baki. Reserve Negeri Sembilan berapa juta yang tinggal masa Tok Min ambil alih. Tapi dia tinggal sekarang 1 bilion lebih, saudara, reserve Negeri Sembilan. Itu yang meleleh dia pemimpin UMNO nak jadi menteri tu, nak jadi menteri besar tu. Hari ni dapatlah. Nampak duit banyak macam-macam lah. Kalau otak fikir, duit dah banyak ni. Apa kata kita buat timbalan esko, bayar gaji dia, biar rakyat bayar. Negeri lain okey je, tak ada timbalan esko, boleh maju. Selangor mana ada timbalan esko? Kenapa Selangor jadi negeri terkaya? Nak menghabiskan duit, tak cukup dengan esko, nak letak timbalan pula lagi. Tak lama Zat keluar pula cadangan. Ada adun latikan. Percayalah cakap saya. Percaya cakap saya. Ada tukang cucuk ni, yang nak jawatan. Kan? Johor dah buat dah adun latikan. Nanti pula adun
5 adun, 7 adun yang tak ada kawasan, yang tak bertanding pilihan raya nak bagi je jawatan. Negeri Sembilan tu ramai yang ketua-ketua bahagian UMNO yang tak bertanding. Kan? UMNO bertanding 25 kursi, yang lain tu dia bagi kepada lebay-lebay Kelara. Tentulah UMNO, ketua-ketua bahagian UMNO yang selama ni dah pasang badan nak jadi calon, kecewa. Oh tak apa. Nanti kalau kita menang, saya jadi menteri besar, kita buatlah adun nanti kan. Buat adun nanti kan, korang aku lantiklah. Mana tak jadi calon tu, lantik adun. Tak ada kawasan pun. Tak apa, bayar gaji. Gaji sama macam adun lain. Ni akan berlaku kat Negeri Sembilan. Percayalah cakap saya.